Ni semua besar-besar kali ni. Semua pasir besar-besar. Ada satu je pasir kecil. 1, 2, 3. Hui. 3 pasir besar. Kaki aku tengah bengkak ni. Semalam terjatuh. Bulat kau Bulat kau. Hari kita bandingkan dengan kaki aku ni. Nampak? Ni memang bulat. Ni aku panjat semalam. Aku panjat nak setting CCTV ni. Let's go. Selamat kembali. Hari ni adalah hari raya kelima. Dan korang tengok parsel kerja-kerja semua dah sampai. Ni semua besar-besar kali ni. Semua pasir besar. Ada satu je pasir kecil. 1, 2, 3. Hui. 3 pasir besar. Tapi yang tu nanti kita tengok apa dia dalam tu. Sekarang kita nak pergi keluar. Nak pergi beraya. Kali ni kita punya outfit sangat-sangat santai. Pakai kurta. Seluar hijau. Rambut macam ni je. Kena tak kena outfit aku ni? Tahulah kena ke tak kan. So kita santai je. Dan kaki aku tengah bengkak ni. Semalam terjatuh. Bulat kau Bulat kau. Hari kita bandingkan dengan kaki aku ni. Nampak? Ni memang bulat. Semalam terjatuh. Masa aku nak setting CCTV tu. Lepas tu aku lompat. Aku tersilap lompat. Pam, jatuh. So agak susah sikit nak bergerak. Dan untuk petang ni kita nak pergi beraya dekat belah saudara mara wife aku. Dekat apa? Indra Sempurna. So jom kita tengok dekat sana. Aduh, sakit kaki. Okey, kita dah sampai rumah pakcik aku dekat Indra Sempurna. So macam biasa kita takkan rekod dalam rumah lah. Kita akan sampai tunjuk kaki je. Dah selesai kat rumah pakcik aku ni. Dan sekarang kita akan menghala ke rumah mak aku. Kita nak pergi beraya kat sana disebabkan ada orang datang rumah mak aku. So jomlah kita beraya bersama-sama. Jom. Alright, kita pun dah sampai. Ada kemungkinan kita akan stay sini ni terus. Sebab malam sekarang kita nak pergi beraya dekat Sungai Sur pula. Dekat rumah makcik aku dekat sana. Ui, sampai sendat aku punya slipper. Nampak ni? Ini dia macam ketat dan sini longgar. Gitu mat. Dia sebenarnya aku jatuh dekat situ. Sekejap. Aku boleh tunjuk tak? Ni aku panjat semalam. Aku panjat nak setting CCTV ni. Kemudian aku terjatuh. Boom. Aku silap setting. Alright, jom kita masuk beraya. Memandangkan duit raya banyak, jadi kita top up pakai cash lah dulu habiskan cash dulu. So jom kita isi minyak. Kita dah sampai dekat Sungai Sui. So ini adalah maklong aku. Jadi jomlah kita masuk. Dia orang tengah main bunga api kat sana. Jom kita tengok. Yang lain semua dah sampai. Kita kena last. Sebab tadi busy isi minyak. Jom kita masuk. Dah pukul 10. Almost pukul 10 dah. So jomlah kita pulang. Esok kita akan ada beraya dekat office lama aku. Geng-geng office lama aku. Nanti aku akan masuklah video. Stay tune. Lepas tu hari Jumaat pun kita akan beraya kat Pekan pula. So kalau korang nak tengok, jom. Mungkin
Kena apa tu? Okay. Melecur. Ha. Melecur. Nanti tak nak cocok. Alright. So, itu saja. Kita akan kepakan. Thank you so much kepada semua yang dah tengok sampai habis. Semoga kita jumpa dalam next video. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Let's go.